Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kedatangan semua ke majlis sesi perkongsian Code of Practice for International Audit KOPIA secara bermulanya untuk perjalanan kita pada 2027 nanti insya-Allah. So terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini. Saya juga ingin mengalu-alukan sekalun ribuan terima kasih kepada Prof Dr. Wan Ahmad Kamil kerana sudi menerima jemputan Pusat SUA. Bersama kita juga ada Dr. Ahmad Fahmi Lim, iaitu penasihat Pusat SUA. So kalau ada masalah boleh tanya Dr. Fahmi. So hari ini kalau tengok yang baju hitam itu adalah staf Pusat SUA. So kami sekarang ni ada 7 saja, the lucky 7 ataupun the unlucky 7. So hari ini sebenarnya kita lebih kepada nak berkenalan kepada KOPIA. Sebab selama ni rasanya kalau berada di program, kita dengar KOPA. KOPA hanya di program level, hari ini kita nak berkenalan dengan KOPIA untuk institutional. Dia punya aimnya, perjalanan kita pada 2027 ni insya-Allah tanpa pengekalan. Sebab dia susulan. Sebab biasanya kita akan datang lawatan audit, lepas tu dia dapat keputusan, dia ada lagi susulan. So kita maksudnya kita 2 audit. So kita nak 2027 MQA datang, kita terus dapat result untuk KOPIA kita insya-Allah. So saya untuk siapa yang first time dengar status SUA akreditasi, so kita antara 19 universiti dan kita adalah nombor 2 yang mendapat status SUA akreditasi. So apa yang bagusnya SUA, kita boleh menjalankan proses audit akreditasi kita sendiri. Walaupun badan profesional dia juga melalui Pusat SUA dan dia takluk kepada audit pematuhan secara berkala oleh MQA. So cycle kita adalah the next one ialah 2027. Dan kenapa saya panggil, saya rasa hampir semua program dan jabatan di USM ada wakil. Sebab bila kita nak prepare untuk audit pematuhan SUA akreditasi, dia melibatkan semua pihak untuk dokumentasi. So kita kena prepare awal sebab pengalaman yang lepas kita bersedia agak lambat dan sebab itulah dokumen bukti kita tak cukup. So kita kena ready daripada sekarang. Dan lepas ni mungkin dapat banyak makluman daripada Pusat SUA sebab itu adalah cara kita nak kumpul bukti untuk persediaan audit akreditasi ni. So kenapa MQA bagi status SUA akreditasi? Saya nak maklumkan juga status SUA ni dah dimonitoriumkan oleh MQA sebab kebanyakan universiti SUA dia punya proses pengekalan tak berapa bagus. So MQA stop untuk universiti lain untuk masuk pada SUA. Sebab kalau kita bukan lagi SUA akreditasi, satu program untuk di-accredit kita kena bayar 10,000 per program. So kalau tuan-puan boleh kira berapa program di pusat pengajian masing-masing, 10,000 untuk bayaran program, tidak termasuk panel penilai punya lawatan. So lebih kurang saya tanya universiti bukan SUA, satu program lebih kurang 20,000 per program. Dan kalau kata na'udzubillah ditarik balik SUA, so kita tak ada leverage untuk tawar program kita sendiri. Yang macam sekarang ni USM very dynamic dan kita adalah universiti paling banyak program di Malaysia setakat ni. So bila saya pergi universiti-universiti lain, kita sekarang ni dalam data saya dalam 490 lebih je saya kata. Sebab orang lain semua 180, 200 lebih. Kita dekat nearly 500 dan kita masih dynamic. So ini adalah harapan MQA kepada status SUA. So sebenarnya Pusat SUA ni lebih kepada mini MQA. So kami menyampaikan apa yang MQA kehendaki. So dan selalu MQA pesan lah, apa-apa you all salahkan MQA. So lebih kurang lah. So sekarang ni kita kena make sure kita follow sebab kita masih banyak perlu diperbaiki. Dan untuk itu saya nak share sikit laporan rekod prestasi kita pada audit sebelumnya. Okay, so alhamdulillah kita dapat pengekalan ni dan dia tamat pada 2027. Maksudnya kita kalau tengok nombor bulat tu MQA/SUA 002. So kita adalah universiti kedua selepas UM. So kita kena make sure kita masih kekal lah dalam status ni.
So ini skor untuk kekal SWA akreditasi. Dia kena 75% ke atas. 2 tahun lepas MQA panggil sebenarnya dan bagi report card untuk semua universiti. USM kiranya cukup-cukup makanlah masa tu untuk lepas. Dan jolokan daripada audit yang lepas, kita sebenarnya lead because of kita punya program banyak tak di-accredit last time sebab kita banyak program DIM. Kebanyakan universiti SWA ditangguhkan proses untuk buat audit sebab banyak masalah, tapi kita tak ditangguhkan sebab kalau MQA tangguh kita, tak habis lagi audit undergrad kita untuk dapat MQA SWA. Dan sekarang ni kita sebenarnya dalam, kalau dulu kita krisis 2019, siapa yang pernah terlibat, sebenarnya kita almost krisis lagi sebenarnya sekarang ni. Saya pun bila tengok list program kita tu, almost krisis lagi lah. So mungkin tak diwar-warkan lagi lah krisis tu. So kita punya aim sekarang ni, tahun lepas kita dapat 79.5 selepas audit susulan. So VC minta 90 sebab dalam 19 universiti SWA, hanya satu je universiti mendapat 90 markah ke atas, iaitu Monash University dan program dia less than 100. So kita dapat nearly 80 tu kira okey lah sebab untuk mengekal universiti yang paling banyak program. Okay. So ini sebenarnya dapatan daripada 2023. So kalau tengok waktu kita audit yang pertama tu, kita dapat total markah 76.5. Untuk mengekalkan status SWA kita kena dapat 75 ke atas. So maksudnya kita dah mengekalkan. Cuma bila kita tengok area, dia yang kita tengok nombor tu 4434 tu bukan nombor apa ya, itu maksudnya kita punya status, kita punya skala dia. Dan untuk mengekalkan SWA dia tak boleh ada nombor 2. Dia kena 3 dan ke atas. 3 tu minimum requirement. 2 tu maksudnya kita tak meet the minimum. Okay. So kita kena capai, sebab tu dia merah bila 3-3 tu. So yang 2 tu, sebab 2 tu menyebabkan kita boleh ditarik balik status SWA sebab dia adalah benda yang besar. Sebab kita tengok dekat 4.1 tu, Mechanism for Program Monitoring, Review and Evaluation, yang mana process and outcome of the Program Monitoring, Review and Evaluation kita dapat skala 2. So bawah minimum, yang mana waktu ni kita ada 58 program undergrad yang tidak mendapat nombor MQA SWA. Dan untuk status terkini, alhamdulillah kita dah selesai 58 program dan semua undergrad kita dah clear. So masalah kita adalah dekat postgrad. Okay, so kita tengok nanti. So ini adalah markah yang pertama yang kita dapat. Lepas tu kita, kalau ingat kita ada audit susulan SWA dan kita dapat keputusan pada tahun 2024. Yang tadi yang merah tu, yang area 4.1B, dia naik sikit je, 3 sebab waktu ni kita dah habis audit DIM. Sebab waktu kita dapat 2 sebab kita tak habis audit program, so sekarang ni kita dah habis audit DIM. Cuma waktu ni saya ditanya untuk postgrad. Waktu tu kita tak pernah buat penasihat dan penilai luar untuk postgrad. So waktu ni saya ditanya. So alhamdulillah kita dapat 79.5, so dia bundarkan. Jadi 80 kita lepas lah. So itulah keputusannya. So dia punya sekarang, kita punya aim, semua area 1, 2, 3, 4 yang mana memerlukan dokumen sokongan daripada semua pihak, kita aim 5 tu excellent. Sebenarnya ada setengah point kita memang nak 5, tapi yang lain semua kita nak at least minimum 4. Yang tu. So kita nampak yang area yang student selection admission 3, implementation academic staff sebab kita ada ditegur untuk staff to student ratio. So yang ni pun mungkin akan jadi isu lagi nanti. Tapi kalau boleh yang 3-3-3 ni kita nak tukar kepada 4 ataupun 5. Dan saya rasa kalau kita semua bekerjasama untuk kumpul data daripada sekarang dan kita bersiap sedia, insyaAllah kita boleh dapat 5-5. Ataupun paling tak saya nak kita tak payah kena audit susulan. Itu je. Alright. So bila kita timbang kita masih yang ni kita pergi satu-satu, tak apa saya skip yang ni. Sebab kita dia lebih kurang ulang tayang je. Ini adalah perjalanan kita. Jauh tu sebenarnya dari 2008 dah almost dekat 10 tahun proses.
Cuma jenis kita sekarang ni, kita berada di 25-26 ni, audit pematuhan ataupun penilaian pematuhan bagi semua program akademik. Sebab kenapa universiti lain yang berstatus SWA ditangguhkan ataupun dihalang dari menjalankan proses akreditasi sendiri? Maksudnya bila dia orang ditangguhkan, dia orang tak boleh buat audit. Sebab kebanyakan program tidak menjalani penilaian pematuhan yang semana kita tengah duk bahaskan CE. Dan saya yakin kalau sebab USM waktu kita hantar laporan duit tahunan tahun ni, kita ada hanya 20 sahaja CE yang baru selesai daripada hampir 500 program. So maksudnya perjalanan kita ni sangat mencabar. 25 pun dah hampir habis. So kita ada lebih kurang nampak 2027, tapi sebenarnya kita perlu habiskan dalam masa 2026. Sebab 2027 dokumen dah nak dihantar. So sekarang ni bila saya tengok yang ni, okey, kita kena buat CE. Dan saya rasa semua pusat pengajian faham Pusat SWA telah memberi jadual untuk program penyelidikan. So bila kita buat statistik pelaksanaan penilaian pematuhan CE, sebenarnya saya target benda yang salah sebenarnya semalam. Sebenarnya ni program untuk ijazah pertama saya kata dah selesai. So dalam 70 program ni, sebab kita ada lebih kurang 58 program DIM dan dia masih lagi mengikut tempoh akreditasi. So saya mohon semua untuk balik kepada program masing-masing untuk tengok bila tamat akreditasi program masing-masing. Sebab sekarang ni budayanya pusat SWA kena bagi tahu program ni kena buat audit. Sedangkan program pun tak ambil inisiatif. Sebenarnya ikut rules, program kena beritahu pusat SWA, program saya dah tamat, saya nak buat audit. So itu masih belum berlaku dan MQA nak tengok benda tu, proses tu. So undergrad saya rasa tak ada masalah sebab kita dah keep on track. Tapi bila kita tengok program ijazah tinggi mod kerja khusus ataupun mod campuran, saya duk target penyelidikan. Tapi saya tengok, kalau tengok mod penyelidikan, kita hanya ada 229 program. Tapi mod kerja khusus atau campuran, kita ada 263 program yang mana semua program sekarang ni stop melaksanakan proses audit sebab Pusat SWA tekankan penyelidikan. Yang sepatutnya program-program ni kena sentiasa berjalan mengikut tarikh tempoh tamat akreditasi program masing-masing. Dan saya tahu sekarang di Dewan ni ada wakil setiap pusat pengajian. Tolong balik beritahu dekan untuk Tan Semak, tarikh akreditasi dah mula bergerak dan kita patut buat jadual je balik untuk proses akreditasi ni. Sebab sewaktu Pusat SWA lancarkan mod penyelidikan, sebab kita kena start from scratch. Kita tak ada logbook, kita tak ada monitoring system dan sebagainya. Tapi bila untuk mod kerja khusus dan mod campuran, dia lebih kurang undergraduate. Sepatutnya boleh dilaksanakan. Tapi sekarang ni majoriti stop. So kena tengok balik sebab kita sebenarnya krisisnya kita ada 224 program dan saya tahu majoritinya dah tamat tempoh. Kalau tengok mungkin ada yang dah tamat 2016, ada yang tak pernah buat audit pematuhan pun. Okay? So tolong balik semak dan saya minta semua bergerak sebab kita template dia lebih kurang undergrad. Dan PLO dengan PEO sepatutnya by program masing-masing sebab penyelidikan kita dah ada template yang disediakan oleh IPS dan pusat kualiti, tapi yang ni lebih kurang undergrad mungkin masing-masing. So tolong semak yang ni. Saya letak mengikut tempoh akreditasi program sebab ada yang memang 2016, ada yang 2000, kalau 2024 tu kira barulah, tapi 2016 tu almost dah 10 tahun ya tak buat. Sepatutnya dia dah masuk cycle kedua. Sebab kena ingat audit pematuhan kena buat every 5 years. Okay? So mod penyelidikan alhamdulillah kita baru selesai 19 program. At least bergerak lah. So daripada 229 tu, so kita ada 210 lagi dan saya nak ingatkan balik, kita dah bentangkan di Senat, ini yang hijau tu maksudnya dah selesai, alhamdulillah tahniah, walaupun terlambat sepatutnya setiap kuarter 1, tapi dia delay sampai kita ada sampai kuarter 2, kuarter 3 pun untuk yang ni.
So untuk kuarter 3 sepatutnya dia habis by 30 September dan harap-harap dia ni boleh dilaksanakan sebab kita ada sikit lagi. Dan kalau yang tengok biru tu, sebenarnya tu biru dah bergerak tu. Daripada kuarter 2, kuarter 3 dia masuk ke kuarter 4. So bila dah minta ni, walaupun banyak program email saya minta penangguhan, Pusat SUAS boleh bagi penangguhan dengan syarat program bagi perancangan audit. Sebab kami nak fit in kat sini, sebab kami kena bentangkan di Senat. So nama-nama ni nanti VC akan tengok ya kalau tak get ready. So yang biru tu sebenarnya dia daripada kuarter 2, dia dah tukar kepada kuarter 4. So saya minta untuk program-program yang belum lagi proses audit, boleh semak untuk audit mixed mode dan mode campuran, mixed mode dan coursework. So kalau boleh buat sekali, senang. So you all ada harga untuk audit satu round, buat terus. Nanti bila dah habis pendidikan, you all rasa macam sentiasa ada audit. So tengok terus, okay? So untuk kuarter 2026, so sepatutnya saya expect delay untuk tahun 2025. Tapi tahun 2026 dia tak boleh delay dah. Dia sepatutnya bergerak dengan sendiri dan siapa-siapa yang ada dalam list ni kita akan bagi surat tunjuk sebab. Saya rasa skul yang buat kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3 memang dapat surat tunjuk sebab tak mengikut jadual. Sebab jadual ni kita dah endorse di Senat. So bila minta tukar tu kita kenapa surat tunjuk sebab, jangan marah Pusat SUAS. Sebab bila MQA datang untuk audit institusi, dia akan tengok kita punya dalaman punya proses. So kita nak bila dalaman kita ada rekod, yang lambat adalah pusat pengajian. Cik Rafiza tak ada lagi ya? Sebab tu bajet Pusat SUAS tahun ni tak habis. Sebab kami patut melaksanakan audit yang banyak tapi semua program tak ready. Okay, so kami ada banyak lagi bajet sebenarnya. Dan kalau tahun depan kita dah tak dapat bajet, so mungkin pusat pengajian kena tanggung proses audit itu sendiri. So satu lagi saya nak kata, bila kita buat mixed mode dan sebagainya, sebab area 2 tu memerlukan semua program. Dia nak cost file, CQI dan sebagainya. So kita tak nak kita hanya ready bila audit. Kita nak kita sentiasa ready. Dan bila kita tak buat CQR dan sebagainya, sebenarnya kita tak comply untuk area 4.1. Okay? So saya bagi tu overview dulu. So nanti Prof Wan akan bagi apa yang sepatutnya kita perlu buat lah untuk kopiah ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih.